Sistem Point of Sales revolusi perniagaan digital. Sistem POS dalam perniagaan. Pemprosesan jualan masa nyata, transaksi segera tanpa kelewatan, proses jualan secara segera, mengurangkan masa menunggu dan meningkatkan kecekapan. Pengurusan data berkesan, dapat merekodkan transaksi dan data secara automatik, dapat juga mengumpul data penting dan analisis corak pembelian pelanggan. Pemantauan inventory semasa, POS mengemaskini stok secara automatik selepas jualan, mengelakkan kehabisan stok. Dapat merekodkan data transaksi harian. Transaksi direkodkan secara tersusun untuk rujukan analisis, dapat menjana laporan analitik, membantu laporan analitik tentang jualan, corak pelanggan dan prestasi produk. Sistem POS mengemaskini inventory secara masa nyata selepas setiap transaksi. Sistem POS di kaunter tetamu membolehkan pendaftaran masuk secara pantas, pengurusan tempahan dan pemprosesan bayaran secara nyata. Pengurusan restoran, POS memudahkan pesanan makanan dan pengurusan inventory, dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Dapat mengumpul dan menganalisis data pelanggan untuk memahami corak pembelian, dapat mengurangkan kesilapan secara manual dan mempercepatkan proses. Ini membantu pelanggan mendapat pengalaman yang lebih baik. Dalam pola kunjungan harian, POS merekodkan masa kunjungan pelanggan, membolehkan perniagaan mengenal pasti waktu sibuk dan senggang. POS juga boleh menjejak perubahan aliran pelanggan, membantu perniagaan merancang dengan lebih berkesan untuk proses menjadi lebih efektif. POS boleh membantu dalam pembuatan keputusan yang lebih berkesan, membantu analisis data masa nyata, pengurusan inventory dan perancangan sumber manusia, memudahkan membuat keputusan atas sesuatu kerja dan membantu dalam pengagihan barang. Selain itu, membolehkan pengurus merancang jadual pekerja dengan lebih cekap. Okay, Assalamualaikum warga-warga calon. Korang tahu tak, kat sini ada satu kawasan untuk collect parcel anda sendiri. Nak saya bawa anda kat mana? Jom, follow me. What's up? Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself Standing in the Hall of Fame, yeah. and the world's gonna know your name, Yeah, 'cause you burn with the brightest flame, yeah, and the world's gonna know your name, yeah. and you'll be Seterusnya, kita akan melihat kepada software demonstration. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana sistem point of sale berfungsi dengan menggunakan Loisverse point of sale. Sebagai contoh, apabila seorang pelanggan tiba di Collect Kocang Loan untuk menghantar atau mengambil bungkusan, staf boleh membuka papan kemuka iaitu dashboard point of sale dan memilih jenis perkhidmatan seperti parcel drop off ataupun parcel pick up. Sistem kemudian akan merekodkan kaedah pembayaran, sama ada tunai, kad atau e-wallet, dan ia secara automatik akan mengemaskini rekod jualan. Pengurus juga boleh melihat laporan harian untuk mengetahui berapa banyak transaksi yang telah dibuat, waktu paling sibuk dan jumlah pendapatan yang diterima. Selain itu, sistem ini membolehkan penciptaan profil pelanggan supaya pelanggan tetap dapat dikenali dan dilayan dengan lebih cepat. Ciri ini serupa dengan sistem yang digunakan di hotel untuk mengingati keutamaan tetamu dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Dengan mengautomasi semua proses ini, sistem point of sale dapat mengurangkan kesilapan, menjimatkan masa dan memastikan aliran perkhidmatan yang lebih lancar untuk staf dan pelanggan. Jika anda malas, anda boleh sahaja scan QR code yang berada di kaunter. Anda tidak perlu susah payah untuk beratur. Okey, kita isi maklumat kita seperti nama, nombor telefon, alamat dan alamat penerima. Kemudian, tak lupa juga setelah isikan segala detail berikut,
Kita isikan berat barang, jenis barang, berapa kilo dan harga barang tersebut. Setelah selesai isi ke semua detail tersebut, apa yang kita tunggu lagi? Marilah kita post. Dapat sesuatu? Mudah kan? Kemudian tunjukkan barcode yang telah dipaparkan pada skrin telefon kita dan staf yang bertugas akan scan. Kemudian akan create order. Seterusnya, staf akan print airway bill untuk kita. Sementara menunggu airway bill, mari kita dengar lagu dulu. Tada! Airway bill pun sudah keluar. Kemudian, airway bill ni kita akan lekatkan pada parcel. Kemudian kita akan scan lagi sekali untuk verifikasi. Dan abang kurir pun sampai. Abang kurir pun dah siap-siap nak balik. Nanti korang tunggu je parcel korang sampai depan rumah. Mudah kan dengan semua teknologi ni? Bye abang kurir. Terima kasih atas perkhidmatan anda. Di Collect Changlun terdapat juga perkhidmatan post service yang di mana seseorang itu boleh membayar bil, pembaharuan insurans dan cukai jalan. Ia menggunakan sistem yang tersendiri yang terdapat di Collect Changlun. Apabila hendak melakukan pembayaran bil, seseorang hanya perlu ke kaunter dan memberitahu tentang nombor akaun bil dan juga info yang diperlukan. Bagi pembayaran bil postpaid ataupun prepaid, staf akan tekan pada bahagian bil, kemudian pilih telco yang customer inginkan, kemudian masukkan account number, kemudian masukkan jumlah sebanyak berapa ringgit. Setelah selesai, staf akan memasukkan 6 digit number PIN. Kemudian staf akan submit permohonan tersebut dan tunggu proses pengaktifan. Kemudian payment successful. Refleksi dan kelebihan POS sistem. Secara kesimpulannya, sistem POS ini adalah teknologi yang sangat diperlukan dalam perniagaan hospitality yang menjadikan operasi manual yang terdedah dengan kesilapan kepada operasi yang automatik, cekap serta berkesan. Sistem POS ini memberikan kesan utama terhadap operasi iaitu 1. Kecekapan operasi. 2. Kesan terhadap pengurusan inventory dan kos. 3. Meningkatkan pengalaman dan kesetiaan tetamu. 4. Pembuatan keputusan berdasarkan data. Sistem POS memberikan kelebihan terhadap operasi iaitu peningkatan kecekapan operasi. Kedua, pengurusan inventory dan stok yang efisien. Ketiga, analisis data dan laporan jualan. Keempat, peningkatan pengalaman pelanggan serta keselamatan dan pengurusan data.